Okey, jadi tanpa membuang masa, kita mulakan kuliah kita hari ini. Okey, untuk bab 2, Principle and Trend of Animal Waste Management in Malaysia. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanyalah tengah-tengah kuliah kita, okey? Okey, dari segi kita buat hari ini kelas online. Okey, tapi dari segi definisi MQA, online secara real time macam ni dipanggil online bersemuka. Jadi dia sebenarnya dikira sebagai face to face, tapi face to face online. Sebab tu macam awak semua yang kalau yang sambung belajar nanti dekat OUM ke lepas habis belajar ni. OUM dia tak ada kelas fizikal, dia online bersemuka. Jadi online bersemuka ni kira face to face lah. Kalau yang online betul tu katanya adalah rakaman macam dekat YouTube ke kan, ada kelas recording awak dengar, itu dikira online. Kalau yang gini face to face, tapi saya prefer kita buat kelas secara bersemuka fizikal lah, sebab saya pun ada dekat kampus Besut ni, kalau tengok kat belakang kan, dekat bilik saya dekat kampus Besut. Tapi kita tak ada kelas, tak ada lokasi kelas sebab jadual kita hari ni untuk ladang. Jadi kita buat secara online lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita mulakan bab 2 untuk subjek Animal Waste Management yang bertajuk Principle and Trend of Animal Waste Management in Malaysia. Okay, jadi hari ini kita akan tekankan kepada prinsip dan corak lah trend penambahan animal waste di Malaysia. Okay. Jadi untuk bab 2 ni, anda semua akan dapat faham scientific principle, okey? Di sebalik pengurusan sisa haiwan. Dan kita akan bincangkan isu-isu terkini berkaitan dengan pengurusan sisa haiwan dan juga kesan alam, okey, yang dikaitkan dengan pengurusan yang tidak teratur. Okey, di Malaysia untuk data tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebanyak 720,000 ekor cattle, okey, 720,000 berbanding 700,000 pada tahun 2020. Ini pasca COVID lah. Akan tetapi di Malaysia sumber protein darat utama kita adalah masih daripada ayam. Dan kalau dibandingkan berdasarkan conference FBIM, conference ICAF, okey. Tahun lepas kita ada pencaman jemputan pakar poultry Malaysia menunjukkan trend poultry ni lagi meningkat. Di mana cattle ni sebenarnya kalau data 23, 24, 25 sehingga tahun 2025, trend cattle ni sebenarnya sedikit menurun. Walaupun tahun 2022 ni meningkat. Rasanya awak semua lebih peka kot kan duduk dalam bidang animal science ni, animal production and health. Bidang cattle ni sebenarnya menjelang tahun 2025 tu dia ada penyusutan. Mungkin disebabkan oleh kos lah. Sebab cattle ni margin dia ataupun kos dia tu lebih tinggi berbanding menjual. Jadi sedikit macam rugilah untuk ternak cattle berbanding poultry. Poultry kekal meningkat. Nur Jaslina, okey, mau masuk. Poultry tetap meningkat dan semakin bertambah ladang poultry ayam disebabkan oleh protein haiwan darat utama untuk di Malaysia adalah poultry. Dan kita juga mengeksport juga poultry kita. Okay, jadi peningkatan livestock ni menyebabkan lagi banyak manure yang dihasilkan yang menuntut pengurusan sisa haiwan yang lebih tinggi. Okay, jadi untuk kita pilih apa teknik untuk kita menguruskan sisa haiwan ni bergantung kepada saiz ladang, kos dia secara ekonomi, keperluan peraturan dan keperluan undang-undang dan
penitik beratan kita ke atas alam sekitar lah. Okay. Jadi kalau kita tengok kategori ladang, kita ada landless. Okay, landless ni tak ada tanah lah. Jadi kurang daripada 0.2 hektar. Macam yang ternak dekat belakang rumah ke, ataupun satu reban ayam je ke, itu dikira landless, tak ada tanah. Okay, kemudian kita ada marginal sampai 0.5 hektar. Skala kecil hingga 1 hektar. Skala sederhana hingga 2 hektar dan lebih daripada 2 hektar itu dikira sebagai skala besar. Okey, dan cara amalan umum untuk pengurusan sisa haiwan adalah seperti yang awak semua boleh tengok dekat ladang Pasir Akar kan. Kita ada anaerobic lagoon. Kita ada banyak lagoon lah, kolam. Okey. Dan juga application di atas tanah. Macam dekat LPA jugalah, kalau kita masuk daripada pagar depan tu, nak pergi ke bahagian kambing, kita lalu ladang sawit kan. Tengok dekat akar sawit tu ada application taik kambing. Okay. Composting yang kita akan buat bermula minggu depan. Okay. Dan juga biogas production. Yang ni tak adalah dekat LPA, tapi gambar dia dekat bawah. Okay. Bawah ni. So awak nampak dekat bawah kelambu ni, bawah covering ni, tu adalah manure lah. Okay. Dan apabila manure tu dia mengurai, dia akan membebaskan biogas yang akan disedut. Okay. Melalui piping ni. Jadi dia kembung lah macam belon. Okay. Jadi biogas tu diambil, dibakar untuk mendidihkan air dan akan memusingkan turbin lah. Ini dekat FGV, kat bawah ni kan. Jadi ada di Malaysia. Okay. FGV ni biogas production dia adalah daripada sisa sawit lah. Okay, bukan animal waste. Tapi dekat luar negara memang animal waste lah. Okay. Jadi yang paling common dekat ladang Pasir Akar dipanggil sebagai anaerobic lagoon. Okay, so anaerobic lagoon ni dia sebenarnya sedikit dalam berbanding fakultatif pond. Fakultatif pond ni bermaksud fakultatif. Ada kawasan anaerobik, ada kawasan aerobik. Jadi fakultatif ni dia kena ada penembusan cahaya lah hingga ke dasar. Jadi anaerobik kita punya tak ada. Okay. Dia bergantung kepada keadaan anaerob. Maksudnya tanpa oksigen. Jadi kebiasaannya anaerobic pond ni dia berwarna gelap lah. Fakultatif ni biasanya dia jernih. Sebab dia nak see through kan. Okay. Jadi dekat ladang yang proper, biasanya kita ada siri lagoon. Okay. Kita ada anaerobik yang dalam. Tujuan utama dia adalah untuk pengumpulan lah. Sebab tu dia dalam. Dan juga dia untuk membolehkan proses anaerobik berlaku di dasar kolam. Sebab tu dia dalam. Okay. Kemudian air daripada anaerobik ni dia akan mengalir ke dalam fakultatif pond. Yang ni kalau kat LPA kita nampak lagoon-lagoon kita tu stand alone, tak ada aliran kan. Jadi dekat LPA dia tak gunakan sistem lagoon yang siri lah. Okey, kemudian ada aerobik. Aerobik ni dia cetek. Aerobik pond. Lepas daripada aerobik, baru dia akan buang air tu ke sungai ataupun longkang ataupun tali air lah. Jadi apa yang awak boleh bantu dekat LPA ni, kalau ada siapa yang buat FYP berkaitan dengan pond ni, boleh cadang lah. Okay, untuk pembangunan pond. Kalau ada adik-adik junior nanti tanya, tak ada projek, boleh buat projek pond lah dekat LPA akan datang. Sangat impactful. Dan dia cuma memerlukan penggalian je lah. LPA ni dia kolam dia stand alone. Macam tu je kan. Jadi boleh bantulah. Okay, apa tujuan kita ada series of lagoon ni? Jadi tujuan dia adalah untuk menurunkan BOD dan patogen. Okay. Dekat anaerobik ni kita ada banyak manure. Manure tu akan dipecahkan seumpama dekat dalam tangki septik kat rumah kita kan.
Dia dalam dan dia dipecahkan. Okey, even tangki septic kat rumah kita pun dia ada 2 tangki. Satu yang anaerobik, satu yang bahagian kita panggil sebagai sedimentation. Dia pisahkan solid dengan air. Sebab tu tangki septic kat rumah kita, dekat bahagian outlet tu terus boleh masuk kat dalam longkang. Dan air dia jernih. Sama juga kalau awak tengok dekat asrama kan, dekat bahagian outlet tangki septic tu, air tu masuk je dalam longkang. Tapi dia adalah clear. Itu lainlah, bezalah dengan kolam. Kenapa LPA cuma ada anaerobic pond? Sebab pond tu dia ada 2 fungsi dekat LPA. Satu sebagai manual storage. Lepas pada cuci, dia tak boleh mengalir dalam longkang tau. Tidak dibenarkan. Jadi lepas daripada kita cuci pada kandang, air tu masuk dekat dalam kolam tu. Jadi fungsi nombor 1 adalah storage. Okey. Fungsi nombor 2 dia adalah anaerobik lah, untuk dia mengurai. Tu je 2 fungsi. Jadi kolam dekat LPA ni dia dioperasikan dengan cara pump. Dia orang pump. Jadi tak automatik lah. Lagi satu dia cost sebab dia pump kan. Tapi jimat space lah kot. Sebab tu dia orang buat. Nombor 1. Nombor 2, sebab apa dia orang buat? Nombor 1, jimat space. Nombor 2, kita punya load tu rendah. Kita bukan production dekat LPA. Kita lebih kepada teaching kan. Jadi kambing lembu kita mungkin tak banyak. Jadi impak dia rendah lah. Jadi cukuplah bergantung dengan pump. Itulah sebab. Tapi lebih baik kalau kita ada sistem yang proper kan. Orang kampung datang boleh tengok series of lagoon, anaerobik, fakultatif dengan aerobik. Okey. Jadi apa faedah 3 kolam ni, ataupun mungkin 1 kolam lah macam kat LPA. Operation cost yang rendah, dia kolam je, dia tak perlu tangki. Okey. Yang kedua, dia sesuai untuk farm yang berskala, ladang yang berskala besar. Tapi point nombor 2 ni sesuai untuk kolam 3 beradik lah. Anaerobik, fakultatif dengan aerobik. Bukan kolam 1 beradik lah. Macam dekat LPA. Okay. Jadi apa masalah dia? Masalah dia, kita tak ada menutup macam dekat FGB ni dia ada cover kan. Kita tak ada penutup. Jadi apa-apa proses biologi yang berlaku kat dalam, nantilah sebab awak dah belajar, awak pergi LPA minggu depan ya. Cuba tengok kolam-kolam ni ada tak nampak buih. Kalau ada nampak buih tu, itu sebenarnya adalah pembebasan GHG, gas rumah hijau, greenhouse gases. Seperti metana, carbon dioxide dengan nitric oxide, nitrous oxide. Okay. Masalah nombor 2 adalah kebocoran. Sebab kolam kita ni dia ada canvas tau dekat bawah. Sedar tak sedar, canvas tu mungkin koyak, mungkin ada penembukan lah. Kalau yang kita bubuh ikan-ikan yang ganas macam ikan tilapia ni, dia menembuk. Jadi koyak lah. Bila koyak, ada leakage masuk dalam tanah, masuk dalam air bawah tanah. Jadi tercemar lah air bawah tanah kita. Okey. Cabaran yang ketiga, tak ada dalam ni, kita memerlukan ruang yang luas lah. Okey, 1 kolam pun dah luas dah. Keluasan tanah yang kita perlukan. Apatah lagi 3 beradik. Cuba tengok macam gambar pertama ni kan. Jadi memerlukan ruang yang luas sebab water body kan. Lagi kita duduk di negara hutan hujan. Jadi akan ada banyak air. Bila ada banyak air, macam mana kita nak kawal storm water tu? Kalau kat gambar ni, duduk kat luar negara, dia punya taburan hujan dia rendah. So kita tinggi lah. Jadi macam mana? Jadi perlu ada cover lah. Mungkin cover untuk anaerobik. Fakultatif perlukan cahaya. Tak boleh cover lah. Mungkin boleh guna bumbung yang transparent. Itulah kalau kita nak pergi kepada disiplin ilmu yang tinggi, penjagaan alam sekitar yang lebih baik,
kita memerlukan keuangan. Kos lah. Di mana LPA suffer, menderita banyak dari segi perkhidmatan kos lah. Jadi, awak selaku pemegang ijazah sarjana muda produksi dan kesihatan haiwan kan, macam mana nak fikir nanti bila masuk LI semester depan, macam mana nak bantu industri. Diharapkan pemikiran awak, cuba gunakan pemikiran tu untuk aplikasi pada industri. Maka industri akan balas balik lah dengan pekerjaan ke, dengan bayaran ke kan. Walaupun industri ni tak bayar balik, tapi awak dah bantu untuk menjaga alam tu pun dah dapat kebaikan lah, pahala. Okey, ini adalah apa yang Ladang Pasir Akar amalkan, land application. Apa beza land application dengan kompos kan? Jadi, aplikasi kat atas tanah ni adalah kita cuma letak menu tu, taik lembu, taik kambing tu, terus dekat atas tanah. Letak aje. Maksudnya, kutip dekat rumah ternakan, feedlot, bawa guna traktor ataupun kereta sorong ni, letak atas tanah. Itulah land application. Okay. Jadi, land application ni, okay, kita akan semula nutrien ke dalam tanah. Sebab lembu makan rumput. Lembu hadam rumput. Dalam rumput ada zat. Zat tu lembu dah dapat. Selain daripada tu, ada tinggal lagi nutrien dekat dalam taik lembu. Okay? Kita pulangkan kembali pada tanah. Dia boleh menyuburkan balik rumput. Lembu boleh makan balik rumput. Itu dipanggil sebagai kita semula nutrien. Okay? Apa masalah dia? Masalah dia, bila kita letak taik lembu atau taik kambing ni, tanpa dirawat, bila hujan, dia akan wash out, run off. Dia akan mengalir kembali dalam sungai. Bila mengalir dalam sungai, itu seumpama macam lembu, kambing kita ni buang najis dia tu terus ke dalam sungai je. Macam gitulah. Jadi pencemaran sungai. Dan juga dalam agama kita ada mengajar kan, walaupun kita ada selautan air tawar pun, kita kena jimat air. Gitu. Sebab itulah orang Islam tak boleh berak atau kencing dalam sungai. Berdosa tau. Mungkin ramai lagi tak tahu kan. Kencing dalam sungai ke, kencing dalam swimming pool ke, tu dapat dosa tau. Bukan menipu dengan pecah amanah je dapat dosa. Kencing dalam swimming pool, kencing dalam sungai. Sebab apa? Najis, kita kan belajar 3 kelas najis kan. Bila dia bercampur dengan air mutlak kan, air yang bersih kan, boleh tak ambil wuduk lagi dengan sungai, air terjun tu. Jadi itulah dapat dosa. Okay? Jadi apabila najis daripada lembu ni jatuh ke dalam sungai, dia menyebabkan pencemaran. Jadi nutrien ni akan menyebabkan algae bloom. Bila algae bloom, eutrophication. Bila eutrophication, satu sungai mati, ikan tak ada, sumber makanan terjejas. Okay? Selain daripada tu, bila kita letak juga atas tanah, okay, kalaulah kata, tak apa, jauhkan dari sungai. Ladang sawit saya ni jauh dari sungai. Jadi dia tak akan mengalir ke dalam sungai. Tetapi, kita jangan lupa kita negara hutan hujan tropika kan. Bila kita letak je menu tu dekat bawah sawit kita, tanpa SOP ataupun dos lah. Kita dos kan, dos yang betul kan. Dia over. Kita terlebih letak. Jadi, taik lembu, taik kambing ni, dia akan larut dan menyerap masuk ke dalam tanah. Okay? Menyebabkan pencemaran air bawah tanah, menyebabkan penyebaran patogen dan nitrat. Jadi, air bawah tanah, kita jangan tengok sungai je. Sungai kita nampak kan. Sebenarnya di bawah tanah ada sungai. Apa nama sungai bawah tanah tu? Aquifer. Okay?
Sungai dekat bawah tanah nama dia aquifer. Jadi dosa tak? Dosa balik bila kita mencemarkan sungai. Air bawah tanah pun sungai, aquifer, aliran air bawah tanah. Jadi macam mana LPA boleh buat land application? Mereka gunakan dos yang betul. Setakat mana je. Bukan semua taik kambing tu dia orang buat land application. Sebab dekat LPA ada kompos kan. Jadi ada certain jumlah yang diletakkan di pokok sebagai land application. Okay. Selain daripada tu, bila kita letak taik lembu dengan taik kambing dekat pokok, itu akan menyebabkan nuisance, gangguan awam. Akan ada banyak lalat kan. Itu yang kita hadapi dekat kafe FBIM, kafe FPV kan. Dekat kafe dekat asrama, dekat kampus besut kan. Ada banyak lalat. Sebab apa? Sebab kita bukan letak kompos. Kita letak tahi ayam pada sayur-sayuran kita. Itu bermaksud land application. Land application ni menyebabkan ada banyak lalat lah. Kompos tak ada lalat sebab tak ada telur lalat. Itu yang kita akan belajar dalam bab ni. Okay? Composting. Apa beza composting berbanding dengan land application? Okay? Composting, kita ambil taik lembu, taik kambing tadi, kita uraikan dulu dengan kaedah aerobik. Kita paksa dia mengurai. Kalau kita letak taik lembu dengan taik kambing, taik ayam dekat pokok terus, istilah kita tadi land application lah. Okay? Itu akan menyebabkan dia mengurai secara semula jadi lambat. Bila dia mengurai dengan lambat, lalat semua tu dia akan bertelur lah. Jadi akan ada masalah fly. Tapi bila kita guna composting, kita paksa dia mengurai dalam jangka masa yang pendek. Okay? Jadi bila kita paksa dia mengurai, okay, melalui kaedah anaerobik, kita akan hasilkan suhu yang tinggi. Nanti kita akan buat praktikal kan? Awak sendiri boleh rasa apa maksud suhu yang tinggi ni. Nantilah masa kita buat praktikal. Awak tengok. Suhu yang betul-betul tinggi sehingga patogen yang kebal tu, yang biasa boleh bertahan dengan suhu yang tinggi pun boleh mati. Telur-telur lalat mati. Biji-biji benih kulat kan? Kulat ataupun rumpai lah pun mati. Sebab tu, bila kita letak kompos dekat tanaman kita, sawit, sayur, kompos tu akan dapat hasilkan baja organik yang stabil. Tidak mencemarkan air bawah tanah. Tidak mencemarkan sungai. Apa maksud stabil? Kompos kita akan melepaskan nutrien secara perlahan-lahan. Itulah stabil. Kalau manure tadi, dalam land application, dia melepaskan nutrien tu macam bom lah. Boom, kan? Jadi itu yang menyebabkan algae bloom. Nama pun bloom kan? Jadi kalau kita ada kompos pun, dia mengalir pun ke sungai, tidak menyebabkan pencemaran dan tidak menyebabkan algae bloom. Jadi impak dia adalah rendah. Malah, okay, kompos ni juga membantu membaiki tanah. Kan tanah yang kita biasa bagi manure tadi, macam dekat land application ni, lambat laun, tanah tu makin lama makin rosak. Makin lama makin rosak. Sebab apa? Manure ni dia adalah acidic. Bila kita letak pada tanah, tanah tu menjadi semakin berasid, semakin musnah. Selain daripada tu, jangan lupa, dalam manure ada apa? Ada rumen microbe. Rumen microbe. Jadi apa yang masih berlaku dekat sini? Masih berlaku fermentation. Apa yang fermentation hasilkan? Lactic acid. Selain daripada manure tu sendiri adalah berasid, proses fermentation tu juga menambahkan lagi acidity pada tanah. Jadi tanah rosak. Tetapi bila kita guna kompos, tanah yang rosak boleh dipulihkan. Sebab itulah bagi
bakal graduan Animal Production and Health ni lah, okey, produksi dan kesihatan haiwan ni. Cubalah belajar kompos dengan sebaiknya, kan. Nantilah kalaulah kata awak diuji kan. Sekarang kita kena bersedia ni. Harga barangan meningkat, minyak meningkat kan. Makanan terhad. Kos meningkat. Kos meningkat, jumlah pekerjaan menurun. Jumlah pekerjaan menurun, cabaran meningkat. Jadi, awak mungkin boleh posisikan diri awak dan keluarga awak mungkin melalui composting kot, kan. Jadi, awak hasilkan produk yang bernilai tinggi di pasaran dengan menyelesaikan masalah. Sebab poultry dengan ruminant yang kita bincang tadi, penternakan ayam ni masih ada, okey. Kos dia meningkat. Menu dia bertambah. Menu ni hampir kepada free lah. Jika awak bantu dia, ambil menu tu. Maksudnya dia tak perlu keluarkan kos untuk mengurus menu. Awak ambil. Jadi, win-win. Dia tak perlu bayar awak untuk mengurus menu tu. Awak tak perlu bayar untuk membeli menu tu. Dua-dua tak perlu bayar, kan. Buat kompos, dapat hasilkan satu baja organik yang baik. Sekarang ni pun Kementerian Keterjaminan Makanan minta orang ramai kan mula bercucuk tanam kan. Jadi awak ada immediate pasaran segera boleh jual baja organik ni. Fikirlah untuk masa depan dan kelangsungan hidup awak. Benda ni bukan gurauan. Masa COVID, kita ada masalah demand. Ketika COVID, kita ada masalah permintaan. Di mana market pasaran terjejas, jadi permintaan terganggu sebab kita ada masalah dari segi logistik kan. Tetapi masalah perang sekarang ni, senang nak kata, mungkin senang lah 100 kali ganda lebih teruk lah daripada ketika COVID. Sebab kita adalah masalah supply, masalah pengeluaran. Masalah permintaan senang nak selesai. Baiki jaluran logistik, kemudian permintaan kembali pulih. Masalah pengeluaran, bila petroleum terganggu, baja terganggu. Baja terganggu, pengeluaran tanaman, haiwan terganggu. Pengeluaran makanan haiwan terganggu, pengeluaran terhad. Pengeluaran terhad, jadi harga pasaran melonjak. Bila harga pasaran melonjak, kita tak boleh beli. Duit kita kekal je sama. Makanan jadi mahal, duit kita tetap banyak macam tu. Dulu boleh beli 5 ketul ayam, sekarang boleh beli 1 ketul sahaja. Macam mana kita nak teruskan kelangsungan hidup? Jadi antara jalan yang nampak dekat sini adalah composting lah. Membantu awak menanam sayur kan. Membantu jiran menanam sayur. Membekalkan baja yang lebih murah kepada kejiranan, kepada kampung. Jadi, mereka boleh buat pengeluaran. Awak dapat duit daripada tin A, daripada kerajinan je. Cubalah. Jadi dekat composting. Okay. Jadi, parameter yang penting. Okay, maaf ada typo kat sini. 50 hingga 60% moisture content yang kita akan buat minggu depan. Aeration, oksigen kena melebihi 5%. Macam mana kita nak bagi aeration? Rowing. Gaulkan. Seminggu sekali. Maka kita akan dapat suhu sekitar 55 hingga 65 darjah Celsius yang akan membunuh patogen. Okey. Okey, yang ni adalah kaedah ketiga. Dia kurang environmental friendly lah. Okey, kurang mesra alam berbanding kompos. Tetapi boleh menguruskan jumlah yang besar dalam masa yang singkat. Okey, FYP saya pernah juga buat. Ni FYP 3 tahun lepas. Okey, buat anaerobic digestion menghasilkan metana. Okey, cara anaerobic digestion dibuat adalah dengan meletakkan tahi lembu, tahi kambing ke tahi ayam ke dalam satu bekas yang tertutup. Nama dia pun anaerobic kan. Dia mesti kedap. Okey. Apabila oksigen masuk, rosaklah proses
anaerobik. Kerana untuk proses anaerobik, oksigen adalah toksik. Okey. Sebab kita bergantung kepada mikrob ataupun bakteria anaerobik. Jadi bakteria anaerobik ni dibunuh oleh oksigen. Okey. Jadi apa kelebihan dia? Sumber tenaga diperbaharui. Methane dengan CO2. CO2 tak banyak, methane yang banyak. Jadi methane mudah terus boleh dibakar. Sama macam gas memasak. Bila kita bakar, dapat haba. Haba boleh didihkan air, air boleh pusingkan turbin, turbin boleh hasilkan elektrik. Itulah kita panggil sebagai sumber tenaga. Okay. Dekat bawah tabung anaerobik ada digestate. Digestate ni dia seakan-akan macam air yang berwarna hitam tu lah. Jadi sangat berzat, okay, untuk digunakan sebagai baja. Dah tak ada patogen sebab dia adalah anaerobik. Okay. Dan dia sikit. Digestate ni pekat dan sikit. Okay. Di Malaysia sekitar tahun 2018 ada 15 animal waste yang menggunakan animal waste based biogas plant. Tetapi hanya 40% yang tinggal. Kenapa? Kerumitan dia. Dia perlukan orang yang faham proses. Lain daripada tu, samalah macam di semua tempat. Okay. Maintenance. Sebab setiap maintenance memerlukan duit. Jadi kita ada masalah kewangan. Technical, seperti yang saya kata tadi, perlukan staff yang ada kemahiran teknikal lah. Okay. Kemudian, masalah dari segi kebocoran oksigen lah merosakkan. Itu adalah improper planning ataupun improper design. Okay. Kebocoran oksigen. Dan livestock waste. Sebab anaerobik ni memerlukan menu yang banyak. Dan berterusan. Tetapi kita di Malaysia kita ada cycle kan. Macam kita ayam pun kita ada cycle. Masa kita stocking dia membesar. Then clearing. Clearing tu satu masa tu je kita dapatkan menu tu. Ataupun tahi ayam tu ketika clearing. Jadi dia tak konsisten lah. Jadi untuk anaerobik ni dia perlu double. Dia perlu dekat bahagian pengurusan sisa dengan pengurusan ladang. Jadi pengurusan ladang dengan pengurusan sisa ni kena serasi dari segi timing dia. Okay. Kalau dia betul, maka menu yang banyak bergunung tu boleh selesai. Okay. Okay, apa isu dan cabaran di Malaysia? Okay. Tidakpatuhan kepada GAHP, Good Animal Husbandry Practice. Okay. Tak patuh pada GAHP menyebabkan banyak pencemaran berlaku. Okay. Bau, busuk dan pencemaran air. Okay. Antara yang paling popular di Malaysia adalah berkaitan dengan ladang ternak khinzir. Okay. Kerana pig farm ni dia ada banyak banyak liquid waste. Liquid waste. Liquid ni bahaya sebab dia buat liquid boleh mengalir sendiri. Solid tak boleh mengalir. Kita tolak baru dia bergerak. Liquid, masalah dia mengalir dan dia mengikut bekas. Jika ada kebocoran, dia boleh masuk ikut celah. Itulah masalah dia. Okay. Kemudian ada maintenance biogas yang kita bincang tadi. Biogas production ni memerlukan duit yang banyak lah, kos yang tinggi. Okay. Okay, so kita tak boleh lari. Ada dua industri lah yang sering menyebabkan masalah. Okay. Pig farm disebabkan oleh effluent dia yang slurry dan liquid. Ayam adalah disebabkan oleh saiz dia yang massive, saiz yang banyak. Kita saiz industri ayam di Malaysia ni gergasi kan. Jadi walaupun buangan dia adalah pepejal, tapi disebabkan oleh saiz dia yang banyak tu, dia menyebabkan masalah alam. Okay. Jadi ni adalah masalah berkaitan dengan pig tadi. Tengok, dia mengalir kan. Ni masih berkaitan dengan pig. Nanti boleh bacalah berita ni. Boleh cari yang terkini juga dengan AI masing-masing. Tengok isu yang terkini. Okay. So masalah pig ni adalah liquid. Masalah
Poultry, jumlah. Sebab solid ni bukan masalah sebenarnya. Solid ni dia kita letak dalam guni, dia stay je kan. Dia tak boleh mengalir seperti pig. Tapi masalah dekat poultry ni adalah jumlah. Sebab industri penternakan ayam Malaysia yang gergasi tu menyebabkan impak pada alam lah. Okay. Jadi macam mana kita nak bergerak ke depan untuk menyelesaikan masalah ni? Kita pegang polisi teknologi hijau sehingga tahun 2030. Okay. Teknologi hijau ni menggalakkan penggunaan EM. Kerana EM ni dia bantu merawat dan mengurangkan lah, mengurangkan sisa sebab dia mengurai kan, dan dia merawat tanah, mengurai sisa dan merawat tanah dan menggalakkan kita semula sludge dan effluent. Tetapi tak boleh buang kos kan, sebab EM dia tak boleh hidup sendiri, dia memerlukan juga molasses. Molasses walaupun dia murah, tapi kos tu duduk kepada operational cost. Kos untuk buruh. Nak gaulkan, nak aktifkan, nak apply. Jadi, apa yang kita boleh, apa yang kerajaan boleh buat untuk memastikan kejayaan teknologi hijau ni adalah undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang. Perlu ada banyak pemantauan dan denda. Selain daripada tu, seperti yang kita lalui sekarang ni adalah education dan program kesedaran, pendidikan dan kesedaran. Kesedaran kepada penternak, kesedaran pada generasi baru. Macam awak masuk nanti dekat ladang pun kena bagilah kesedaran kan. Jadi kongsi teknologi. Mungkin teknologi semua ada dekat ladang, tapi aplikasi dia. Nanti cuba posisikan diri awak di ladang tu. Ladang ada banyak sumber sebenarnya. Dekat penyelesaian dekat industri ni dia ada lagi hebat. Produk-produk komersial kan. Tapi bagaimana industri nak optimumkan? Itulah bergantung pada awak. Awak masuk ke dalam industri dengan tangan kosong. Duit tak ada, tangan pun kosong. Apa yang ada cuma kepandaian lah, insyaAllah kan. Sedikit kepandaian. Jadi masuklah ke ladang. Cubalah perhatikan kan apa yang ada. Ada teknologi yang canggih, ada bahan-bahan EM yang baik apa, tapi macam mana tak reti. Oh rupanya mudah je nak apply kan. Jadi itulah awak letakkan diri awak. Jadi pengurusan sisa haiwan yang teratur adalah penting untuk mengurangkan pencemaran alam. Jadi setiap amalan tu dia ada kekuatan dan kelemahan. Jadi kita perlu pertimbangkan dengan baik. Macam pond tadi kan, kolam tadi. Kelebihan dia banyak kan. Jumlah yang banyak, teknologi yang rendah. Apa kelemahan dia? Bila musim tengkujuh, apa jadi dengan kolam kita? Melempah, masuk ke dalam sungai. Jadi perlu consideration. Menjelang musim tengkujuh, kosongkanlah kolam supaya tak ada waste. Ketika musim panas, macam sekarang ni, El Nino, perkuatkan kolam tu. Rawatlah sebanyak mungkin. Sisa dan bersedialah untuk musim tengkujuh. Itulah panggil sebagai kebijaksanaan kan. Dengan apa yang ada, gunakan kebijaksanaan, timing, pandang ke depan kan. Bila nak raya haji kan, kita akan ada stok banyak, ada waste yang banyak. Lepas pada raya haji, manage menjelang tengkujuh. Gitulah. Jadi kita perlu, awak semua juga perlu sentiasa proaktif. Masuk ke ladang nanti janganlah duduk senyap aja kan. Tak apa, saya buat praktikal semata-mata nak tunggu 8 minggu. Janganlah, manfaatkanlah sepenuhnya supaya awak dapat position duduk dekat ladang. Cuba kongsi, cuba bincang apa yang awak tahu kan. Jangan pasif, jadi proaktif. Mana tahu satu hari nanti jadi GM pula kan, General Manager. Amin. Supaya negara boleh adopt, boleh adaptasi, boleh menggunakan pengurusan sisa haiwan yang
mapan untuk menghidupkan balik teknologi, menghidupkan lagi, memeriahkan lagi industri penternakan dalam masa sama tak merosakkan alam. Okay. Jadi kita ada assignment dekat dalam PDF yang saya kongsi kan. Sebenarnya nota ni nota 2025 kan. So PDF ni awak boleh tekan ni. Okay, boleh tekan, boleh tengok movie dia. Food Inc. Boleh tengok movie ni, ada juga dekat YouTube. Tengoklah daripada mula sampai habis. Walaupun dia dokumentari dah lama, tapi masih sama lagi. Teknologi ni dekat US dulu. Tapi sekarang kita guna kan dekat negara membangun. Dia berkait dengan penindasan industri lah. Bukanlah industri. Penindasan pelabur ataupun syarikat besar dalam industri penternakan ni kepada penternak. Sebab dekat Amerika ni penternak ni dia orang-orang kampung. Tapi kalau dekat Malaysia ni orang-orang kampung ni macam syarikat besar lah kat kita. Tapi atas dia tu ada lagi syarikat gergasi. Cubalah tengok kan. Dalam mood raya ni malas pergi nak buat kerja ke. Tengok movie ni. Satu movie yang bergunalah untuk animal waste management. Okay. Okey, jadi kita dah siap satu lecture. Kita sambunglah recordingnya, guys. Tadi saya lupa nak record audio. Tapi adalah recording. Recording ni dekat dalam team. Tapi panjang lah. Kita sambung 2 lecture kan. Sekejap